memahami kita untuk muzakarah atau bagi kita mana lain kita sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala, pelajari untuk mengenal ayat Allah Ta'ala, kita mikir untuk tengok masa depan kita kan. Jadi fikir yang sebegitu dia lebih daripada orang ibadat. Seribu tahun orang ibadat tu kan, di malam di seribu tahun dia buat kan. Kita boleh tackle benda tu lepas subuh tu, 1 jam lepas subuh tu, lebih daripada ibadat 1000 tahun. Ya. Nah dia sikit-sikit tafsiran, keterangan, bayan mana keterangan. Perintah Allah Ta'ala untuk kita bermuzakarah kan, nikmat Allah Ta'ala, zikir atau muzakarah itu sama. Kalau banyak jadi muzakarah, kalau zikir itu seorang diri kan, zikir dan fikir. Lepas tu kita nazar, kita tilik pula daripada makna kepada bagas seperingkat lagi lebih dalam lagi makna dia dan segala makna-makna yang terus. Jadi kalau kita ni berfikir ni satu ayat itu tentang ayat Allah Ta'ala, kemudian kalau orang lain satu puak pula buat dakwah tu, dia buat dakwah kan, dakwah yang betul, dia keluar dakwah jadi 300 tahun. Dia kena keluar dakwah macam perempuan tabligh tu keluar tu, dengan betul, dengan ayat betul-betul 300 tahun. Di pahala tu sama kita duk baca satu ayat pagi-pagi 1 jam. Ya. Saya duk bayan ni satu ayat yang kita duk mikir tadi, dengan zikir, dengan mikir syukur dan mahabbah Allah, sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab selagi kita tak duk menzakarah tentang nikmat pemberi Allah Ta'ala tu, bila kita nampak nikmat Allah Ta'ala tu baru kita kasih. Ya, ni kita tak nampak. Mata pun bela, bangun pagi main bela. Ya, tengok sana pun bela gitu. Tengok bini pun bela, tak tahu kan. Pasal bayang kita dah bela, otak kita dah bela kan. Pasal Quran dah tutup otak kita untuk memikir ayat. Dia tutup dengan hubbud dunya, bal tu'siruna hayat dunya. Dia pakai kata dunia. Bila dunia jadi pergi terkasur 6 perkara kan, dia tutup, jadi berkarat. Otak pun berkarat, roh pun berkarat, hati berkarat. Asal daripada hati berkarat lah. Kalau hati berkarat tu, semua 4 tu berkarat. Karat tu yang kita bangun-bangun tengok satu benda, kita tengok membela. Nah, lepas tu lepas tu tengok pula apa tak dapat tu. Tak dapat mengambil i'tibar. Jadi fikir tu kita kena guna fikir untuk ayat Allah Ta'ala kan. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil lail wan nahar ayatin liqaumin yatafakkarun. Perubahan siang malam ni semua sekali. Dalam bagi orang yang berfikir kan. Fikir ayat Allah Ta'ala tu.
perintah Allah Ta'ala tu. Fikir ataupun kita cuba kita ingat balik. Sambil kita memuji Allah Ta'ala tu. Sambil kita membaca Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Kita gerak nafsu kita tadi supaya kita mensyukuri Allah Ta'ala. Alhamdulillah hayani, Alhamdulillah hayani ba'da matani wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa adina li zikri wa afiyani fi jasadi. Kita bangun tu kita kena duduk menguap tu, lepas tu kita duduk lagi tu kita alhamdulillah alladhi ahyani, alhamdulillah radda alayya ruhi. Segala pujian bagi Allah yang mengembali balik ruhku. Jadi masa kita tidur ruh kita cuti kan, dia berjalan bersama, ruh berjalan masuk kampung jin jumpa dengan jin. Nah, jin dia kurung kita, ada hambat kita, ada halau kita kan. Tu mimpi-mimpi belak tu jadi macam tu. Ini Allah Ta'ala bagi balik. Dapat balik. Nah. Kita bertidur pun bagus ya kan. Letak boleh nak tu. Setengah orang, banyak orang, juta-juta orang nak tidur tak boleh tidur tau. Pusing sini. Bila dia terus sangat, dia fikir dalam otak dia semua ada enam perkara tu. Lahun wa la'ibun wa zinatun wa tafakurum bainakum. Ilmu nak megah-megah dalam hidup tu kan. Tak tidur. Tu orang bila hari ada ingat tidur. Kepala-kepala dia. Dah. Itu buat karyah kan. Kehidupan karyah tu. Hai yang memegah-megah dengan pangkat tu, dia pun tunggu takut dah nak pangkat dia nak jatuh kan. Kerajaan satu kerajaan tu, inilah duk. Macam mana ni nak tumbang lah ni kerajaan empire besar-besar kan. Fir'aun pun fikir macam tu. Bila Nabi Musa pergi kepada dia tu, kalau tidak Fir'aun dia punya duduk di takhta dia tu 40 hari sekali berak tu. Makan banyak sedap tapi 40 hari berberak sebab dia sampai makam Tuhan kan. Tuhan kan takkan jejak berak kan. Bila Nabi Musa bawa tongkat di depan dia, terus dia terberak 40 hari, 40 kali sekali berak pula. Lari. Jadi kalau kita orang Malaysia duduk, dia dengan kerajaan dia dengan parti dia, dengan pejabat dia dengan apa benda dia semua dia dengan dia punya kontijen dia. Dah. Lepas tu puak sekolah tu pula duduk dia dengan sistem pelajaran untuk mikir tentang apa macam mana nak perkasakan dengan 15 perkara nak perkasakan rakyat Malaysia. Jadi dia fikir yang itu. Dia fikir benda tu dia tak boleh nak keluar begitu. Dia terperangkap dengan begitu. Syaitan dah kurung dia. Korin dah kurung dia kan. Fazayyanu ma baina aydihim. Korin tadi hiaskan dengan perkara yang depan dia tu. Lahun wa la'ibun wa zinatun tafaqun. Semua sekali benda tu hebat, cantik, bagus, berjaya. Itulah hiasan syaitan. Kerana zayyana syaitan a'malahum. Maka syaitan dah menghias, bagi nampak dalam otak dia, ditanam dalam otak dia tu, oh ni berjaya, ni begini. Kemudian syaitan pula, ya'iduhum wa yumannihim. Hari-hari dia duk janji begini. Lepas tu dia bagi angan-angan panjang pula kan. Jadi bila mikian bangun bila mikir ke situ maka binasa lawan. Dia akan jadi
tempat dia adalah jahim. Sebab tu kita mula-mula fikir sekali, bila kita jaga saja kita, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Nak masuk roh tu bukan main. Manusia tak boleh buat. Kerja Allah Ta'ala kan. Lepas tu, wa'afiyat fi jasadi. Allah Ta'ala hafid kita, boleh bangun cergas tu kan. Boleh bangun, boleh pergi balik. Kawan kita baru ni yang dia nak bangun berapa banyak, tak boleh bangun dah. Bini dia nak bangun tak boleh bangun dah. Dia tidur-tidur kan. Kita punya doktor, profesor, Datuk tu, terus dia agul dengan gitu je. Bila kita mikir gitu, benda tu boleh berlaku pada siapa? Siapa-siapa. Ya, orang yang masuk dalam buat tu semua, dia mati begitu. Dia akan mati terkejut. High blood, heart attack, mati heart attack tu. Mati terkejut. Mautul fujaah. Itu adalah balak umat akhir. Sebab apa? Dia pergi dunia banyak sangat. Nak pergi nak ibadat kapan? Tak berapa. Dah. Nak pergi nak bangun malam ke sikit, tak ada. Kalau bangun sikit-sikit, fikir macam biasa. Syaitan musuh kita tu, dia nak perangkap kita dalam 6 perkara. Bal tu'siruna hayat dunia. Bal tu'siruna hayat dunia. Kita tak nampak akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kan? Dia tutup dengan hubbud dunya ra'as kullu khatiyah. Kepala segala kejahatan kita itu adalah hubbud dunya. Kena ganti dengan hubbud dunya, kita ganti dengan pembelajaran baru, pembelajaran yang agung, iaitu hubbullah wa hubbur rasul. Nafsu ni kena dididik manusia supaya mengenal Allah. Bila mengenal baru dia nak kasih. Tak. Nak kenal Allah Ta'ala pula kena beritahu ke dia, ni Tuhan bagi ni, Allah Ta'ala bagi ni. Ni mula-mula habuk tu pun Tuhan jadi. Supaya dipilih habuk tu pula, dia jadi titik darah. Dia jadi mani. Mani tu boleh bercampur. Bila bercampur tu, dia huli-huli tu duduk situ tempat tu, baru dia jadi ketui darah. Tak. Kerja tu ingat mudah. Allazi khalaqa wa sawwa wallazi qaddara fa hada. Itu kerja besar. Wallazi akhraja al-mar'a faja'alahu ghusa'an hawa. Bila kita kenal dengan tasbih, dengan zikrullah, baru kita akan mula nampak. Hari-hari kita nampak. Sebab itu pun perintah Allah Ta'ala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa manusia ni lupa yang kita jadikan dia tu daripada nutfah. Ya, bila mai keluar ke dunia ni semua, dia dah jadi raya. Dah, dia dah jadi pemerintah pula. Dia dah jadi diktator kan. Khasimun mubin. Khasim mana suka balah dengan orang. Allah Ta'ala perintah suruh begini, dia kata, mana boleh. Itu tak betul tu. Ni yang betul ni. Pagi-pagi ni hantar pergi sekolah tu, pergi tadika tu. Belajar ni, belajar ABC, belajar matematik, belajar sains. Dah. Belajar sampai masuk university, boleh dapat graduate. Di graduate university, dapat PhD. Manusia kata gitu tu. Ya. Walhal Allah Ta'ala kata,
Aqimis salati duluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anul fajr. Ya. Ataupun yang itu tu dah peringkat 2 ketiga lah. Peringkat asas tu. Ya Bani Adam. Nak tak ada. Gitulah. Kalau Ustaz Kelantan tu, di Kelantan dia baca gitu ya. Kalau ya Bani Adam tu pergi beli Kelantan dia, nak tak ada. Mu ni lagi ambil tu, hak di masjid tu. Hak benda-benda molek yang aku beri kepada kamu. Makan situ, makan situ, minum situ lah. Jangan nak mazir ya. Itu dia lah. Ya Bani Adam. Mungkin kena kecek gitu kot dengan orang Kelantan tu. Baru dia boleh faham kan. Ni tak ada orang tu kecek gitu. Baru dia tak faham kan. Duk tidur tengah malam tu. Tu fikir lagi, kawasan ni siapa nak jadi ni kan. Siapa pula ni. Siapa nak jadi piru tiga ni, siapa nak perintah, siapa nak ambil. Dia fikir yang itu. Apa lagi kita nak kelentong perempuan ni. Ayat mana lagi kita nak kelentong perempuan ni supaya depan ni. Tu siapa yang sokong patipai masuk syurga. Siapa yang sokong amno masuk neraka. Sudah malam dulu. 30 tahun dulu. Batala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Dah siang malam tu fikir macam mana dia nak menang ya. Katalah puak pah. Dia pun baca wal asri. Zaman tu zaman Datuk Asri kan. Saya berjaga tu undi Datuk Asri. Dibaca orang kampung tu. Wal asr. Demi orang Datuk Asri. Lafi khus. Depannya orang gerugi. Illa alladhina amanu. Mereka orang amno. Itu kita, masa kita ada jatuh undi tu. Oh, berdiri malam juga. Jadi, kalau politik macam tu, itu semua politik ahli nar. Dia bangun tadi ni, dia lupa syukur, puji Allah Ta'ala kan. Dia lupa bismillah walhamdulillah. Sebab tu kita mula yang kita nak belajar ilmu mahabbah, ilmu syukur. Dan bangun saja kita bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Apa yang kita nak buat pun bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ingat ke Nabi pula. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran mahabbah yang pertama, mana kita ingat Allah Ta'ala. Orang yang bijak, orang yang unggul daripada umat ini ialah mereka tu, 6 perkara tu mereka nak mula saja, mereka akan baca bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Derah pula tu. Kena baca derah. Bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila bangun tadi duk manyau, duk bela, duk kesiap belajar tu. Itulah belajar zikr Allah. Kalau tak ada yang tu, semua sekali tuan-tuan, apa yang dia buat tu semua kena laknat. Itu belajar iman ataupun belajar ihsan. Ingat Allah Ta'ala dulu. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, baru kamu berjaya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mu ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, pasti kamu berjaya. Kamu menang, berjaya. Mana kalau mu tak zikrullah banyak-banyak, kamu akan tewas. Tewas daripada nafsu dan syaitan. Tewas daripada iblis. Tewas daripada qarin, syaitan qarin. Kalau sebut syaitan, syaitan qarin lah. Tak ada syaitan lain. Musuh kita tu kan. Dia boleh buat serangan dalam otak kita, dalam dada kita ni. Jadi lah ni kita duk belajar tu kan.
Lah ni kita duk belajar apa? Duk turut perintah. Qul amara rabbi bil qist. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Kita dah dalam masjid dah. Dalam isbiru sabiru rabitu. Kita dah masuk dalam ribat dah. Itu pun taufik Allah Ta'ala yang boleh bagi itu. Bukan kita punya sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita kata kita sendiri, itu mana kita ada suruh syahwat. Kita mendengar perintah Allah Ta'ala, itu kita bangun terus pergi kan. Khudhu zinatukum 'inda kulli masjid. Orang Islam ni semua kena pergi masjid. Pergi masjid je. Buat kerja di masjid, belajar di masjid, tidur di masjid. Tapi kalau pergi masjid tu dengan niat, dengan amal yang betul, dia panggil, dia termasuk hijrah dan jihad. Jihad itulah, hijrah dan jihad itulah yang mengubahkan benda tu daripada buruk jadi baik. Yang paling buruk jadi yang paling baik. Hijrah dan jihad juga mengubah nafsu tu daripada nafsu syaitan jadi nafsu malaikah. Taat, dengar dan taat. Itu. Mungkin kita ni nak terbuka yang itu, orang yang belajar ni kena belajar balik banyak tu. Surah Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Bila kita kurang baca yang itu tentang hari kiamat ni, maka yakin pada hari kiamat tak ada. Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Bila lagi kiamat? Orang kafir kata mana ada. Kalau orang Islam tu lama lagi. Jauh lagi, lama lagi. Boleh buat lagi. Boleh buat wawasan 20 lah. Wawasan lain daripada wawasan kitab Allah. Ayat Allah Ta'ala itu semua ada wawasan Allah Ta'ala. Khudhu zinatukum 'inda kulli masjid adalah wawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana-mana yang perintah dan Allah Ta'ala itu wawasan Allah Ta'ala. Kita berpegang kepada wawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar akal kita ni, ambil benda yang tinggi. Jangan ambil benda yang dalam jahim. Kita dah ambil benda-benda dalam hutamah. Kita dah ambil perkara dalam sa'ir. Kalau orang alim tadi ni, dia fikir untuk buljah, hebat, tinggi, nak gila jadi kepala, gila puji manusia. Itu mana dia tu duk mikir supaya dia nak duduk dengan syaitan dalam sa'ir. Orang munafik. Dia cakap kepada ustaz, alim ulama, maulana, dia kena otak dia kena ubah sikit. Ya. Syekh-syekh, tugu yang belajar di benua Keling, betul belajar di Mesir pula. Dia belajar perangai Qarun dan Fir'aun dan Haman kan. Dia tak belajar Imam Syafi'i ya. Jadi itu. Sebab fikir yang macam itu, pelajaran yang macam itu, termasuk dalam qaul az-zur. Ijtanibu qaul az-zur. Ijtanibul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jauh daripada kejahatan fahsya tadi, zahir dan batin. Fahsya ni perkataan-perkataan yang membawa kepada syirik. Itu perkataan syirik. Lepas tu batin fahsya pula bawa kepada ujub. Perangai ujub dalam hati kan. Ujub heran diri sendiri. Riya. Yura'un an-nas. Waladina hum yura'un. Itu penyakit. Penyakit batin. Dia Zahid berkenal. Zahid nampak baik. Nampak perempuan duk selawat Nabi. Nampak dia pakai jubah, pakai bas semua sekali. Selawat Nabi. Nasyid pula. Bernasyid-nasyid.
Tapi batin majlis itu adalah riya. Yura'un. Allazina hum yura'un. Mereka yang puak-puak yang suka riya. Allazina hum yura'un tu, itu puak tu. Jama' Muzakkar Salim. Orang jamaah puak-puak. Puak-puak yang jumpa show. Itu maksiat zahir batin. Zahir ni bukan maksiat, tapi batin ni maksiat. Dia mengkhianati Rasul. Dia ambil perangai-perangai wajib riak kibir, sombong. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, apa yang terdapat dah. Bila orang indah tak indah dengan mempelajari semua qul dalam Quran, maka orang ini akan dibalakkan dengan penyakit itu, penyakit wujub riak dan kibir. Dia ambil agama itu dia jual, dia buat jual kan, untuk nak dapat. Itu kalau satu tip RM100. Kalau satu masalah agama kan, dalam pasar dah jual banyak. Dia boleh buat tip syarahan tadi sampai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu kan. Tak duit banyak. Itulah mana manusia ni, dia keluar untuk riak dan dia orang yang khusyuk. Khushu'in lillahi wa la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Orang yang khusyuk ni dia takkan jual ayat Allah Ta'ala dengan harga sedikit, harga murah kan. Ayat Allah Ta'ala ni mesti dibacakan dengan tertib dan adab, dan dalam masjid, antara sembahyang dengan solat. Tak boleh buat lain. Kalau buat lain jadi lahun walaib. Itu perangai yang ada dah. Jadi nak beritahu yang itu, perangai itu hasil daripada kalam Allah Ta'ala. Wailul ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Muta tengok orang yang dusta dengan agama. Wala yad'ul yatim. La yahuddu ala ta'amil miskin. Nak bagi ta'amil miskin, tak nak bagi makan ta'am, tak ada, kedekut kan. Dia sembahyang juga. Sembahyang tu pun bagi neraka. Perangai-perangai yang tadi ni, orang yang mensia-sia anak yatim, mana orang yang tak kesian, orang yang tahu agama tapi dia tak kesian belas, tak kesian kepada orang awam ni, orang yang tak, dia kena pergi mengajar dia kena pergi duduk dengan dia kena pergi duduk talatuf, berlemah lembut dengan dia supaya dia boleh baca Quran, belajar kitab Allah. Dia tinggal begitu je. Orang yatim macam kita lah, kita yang tak tahu pasal tu, tak tahu agama ni. Dia tutup guru besar. Patut dia kena keluar, dia turut Nabi SAW, dia bersahabah, dia pergi ke orang miskin, dia duduk dengan orang miskin, dia ajak orang tu baca ayat Allah Ta'ala berdamai supaya dia tu boleh mendengar ayat Allah Ta'ala tu, boleh akal dia terbuka untuk melihat perkara yang gaib, malakut, kerajaan Allah Ta'ala tu, di atas malaikat-malaikat, kebesaran Allah Ta'ala kan. Dan ajar kepada mereka tu cara-cara untuk sampai ke situ, sampai kita ni keluar daripada daerah-daerah riak dan wujub. Jadi itu. Jadi kita ni dah akhir lah, dah semua benda-benda tu dah berlaku beratus tahun. Benda-benda ni semua beratus tahun. Cerita apa Yahudi Nasara ni, Western Market Education ni dah lama sangat, beratus tahun. Segala benda-benda yang hak diterjemah jadi batil, benda yang batil jadi yang hak. Mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Kalau kita kumpul, duk jaga wudu,
Sahur wudu semayang tu, jaga semayang tu penuh siang malam gitu. Oh, perempuan tu kata, oh ini orang mura'un, orang yang riak, orang yang buat ni semua. Dia ingat dia yang Islam kan. Dia jadi batil lah. Buat mufti-mufti di kepala otak dia macam mana? Macam hari tu, beberapa doktor dan profesor berkumpul je dengan mufti dia tu. Beberapa doktor tu dia nak pisahkan supaya jadi tarekah Ahmadiyah Tijaniyah hati diharamkan. Nah, tu kalau kita tengok begitu semua kerja puak ni semua doktor profesor ni semua majusi, otak dia majus. Dia akan mati dengan mati majusi. Orang ni semua. Ya, kalau kita pula turut buat tu, otak macam tu je. Otak nak jadi semua masuk, semua nak jadi anak dia doktor, profesor, datuk, semua dapat datuk. Perempuan tu dia pada fikir, bila dah dapat datuk lagi kan? Nak tengoklah tuanku mana yang nak beranak, nak buat hari beranak tu. Nak tengok macam mana tuanku ni boleh bagi kan? Tuanku bukan payah mana, bagi 150,000, bagi 300,000. 150,000 boleh broker tu. 150,000 yang masuk tuanku punya tu. Supaya hari beranak dia tadi ni, pergilah dia terima datuk. Nah, hak tu kerja dia. Sebab yang boleh bagi pangkat tadi, hak nak megah-megah tu, tuanku yang boleh bagi. Nah, tuan tak boleh. Tuan dia pun orang bagi, bukan? Dah sekat tuan dia tak boleh nak bagi pangkat tu. Dia kena raja tu. Itu kehidupan jahimiyah. Jadilah ni kita nak beritahu ke orang ni semua. Orang alim-alim dan ulama', orang-orang yang pandai-pandai tu, jangan lupa pada mereka tu kalau duduk kekal situ, duduk hati, duduk tetap situ kan, dengan dia punya kedudukan, kemegahan dia tadi ni. Dia ni Datuk Seri, Tan Sri, Profesor, Doktor ni. Yang celaka sekali ilmu ni, ilmu kedoktoran Islam. Doktor orang halin tu tak apa. Doktor dunia ni tak apa. Tapi hak dia ambil agama ni, dia buat doktor. Dalam agama ni dia panggil hakim. Wal Quran al-Hakim. Nah, orang yang hakim ni, nak jadi hakim ni, dia kena boleh berubat. Nafsu, hati, akal dan roh. Empat boleh berubat. Ubat daripada penyakit roh, ubat daripada penyakit akal, penyakit gila kan, penyakit hati, ubat daripada penyakit riak, ujub dan kibir, penyakit nafsu, ubah daripada nafsu ni dia tu gila dengan syahwat dia, supaya dia rasa nampak bahwasanya hubbullah, kasih Allah, kasih Rasul itu adalah kejayaan yang besar. Daripada nafsu tu ingat syahwat saja, biar dia belajar banyak-banyak zikrullah la'allakum tuflihun kan. Kita kena tunjuk orang tu. Tu orang alim ustaz Maulana tu, dia kena tunjuk beritahu orang yang itu. Bukan sekat bibi betul bila sembang sikit sebanyak. Buka fadilat tabligh tu baca sikit-sikit, yang lain berkat mengantuk. Tak. Lepas tu sikit-sikit test 100 pagi petang 100 ada juga. Bukan sekat tu. Selagi orang yang alim ulama ni tak membacai teliti kitab Allah, baca balik kitab Allah. Sebelum nak baca balik kitab Allah, dia kena balik pada rumah Allah Ta'ala dulu. Dia kena betul balik wuduk dulu. Kalau tidak dia tak faham Quran tadi. Dan Quran takkan dipaham siapa-siapa pun, melainkan orang yang jadi mutahhirin. Itu ketetapan Allah Ta'ala, sunnah Allah Ta'ala tadi. Selagi orang tu tak duduk jadi mutahhirin, dia takkan paham Al-Quran, walaupun dia mengaji tafsir, walaupun semua tafsir 40 tafsir mengaji. Nah,
Saya mengaji tak kurang pada 20, 30 tafsir kan. Tolak tafsir lah. Tapi kalau tak duduk dalam masjid, tak akan faham. Dia akan terfaham ikut qarin. Waham daripada qarin. Perempuan yang mengaji akademi Al-Quran ni, yang bagi faham ayat Quran, ayat-ayat ni semua tu qarin, syaitan, bukan malaikat ataupun ruh al-muqaddasah. Orang yang dah dapat peringkat ruh al-muqaddasah ni, orang yang tetap dah hati dia hubbullah berrasul. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasuluhu. Kamu takkan kedapatan, takkan dapat, takkan jadi, takkan berlaku. Takkan berlaku kepada la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kedapatan kepada, takkan berlaku kepada orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian itu. Dia akan berhubung kasih dan ambil pimpinan dan belajar daripada orang yang memusuhi Allah Ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak ada kepada mereka golongan ataupun jamaah yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Sedangkan mereka itu yuadun man haddallah. Dia itu berkasih. Dia ambil pimpinan daripada orang yang golongan yang dimurkai Allah Ta'ala. Dia belajar hadis Quran daripada Yahudi dan Majusi. Bila orang tu dah tetap dah jadi orang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Allah Ta'ala dah buang, tutup penjalan keburukan tadi. Dan fahsyai wal munkar tadi. Munkar besar tu, belajar doktor filosofi, belajar Quran, ilmu wahyu lah. Ilmu usuluddin, syariah dan usuluddin. Yang mengajar dia tu, di Mesir dulu yang mengajar dia Majusi. Kalau dia dapat kepada kita masyaikh di Mesir tu, itu lain. Tapi sedikit sangat yang nak dapat. Masyaikh muhaddis kita yang jadi daripada orang tariqah Tijani tadi ada juga. Tapi banyak orang tak boleh dapat daripada orang yang bijak, orang yang pandai dalam hakim dalam Al-Quran kan. Jadi itu yang berlaku, itu balak besar umat ini adalah kejahilan mereka, jahil daripada kitab Allah. Jadi banyak kerja lah. Dia kena balik pada usul balik. Kalau orang tu, orang yang pandai-pandai dah tu, dia rasa dia pandai, dia boleh buat ikut waham dia. Waham tu syaitan. Wahamiyat. Bukan ilham pada malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Itu kena mujahadah dulu baru dapat. Dia kena hijrah dan jihad. Pergi masjid. Tak tempat lain pergi masjid je. Tak payah pergi jauh, pergi jauh. Kita keluar daripada rumah dia pergi masjid. Ya, macam saya keluar daripada rumah saya, mari ke tempat ribat kita ni. Tak apa pergi mana-mana ya. Tak payah pergi UIA ke. UISM ke. Tempat sekolah Islam. Itu menipu mana. Dah ratus tahun. Bapa Yahudi, Majusi tu tipu kita. Dia tipu. Belah benua keling tu, Qarin tu tipu pun Maulana. Besar-besar tu. Kita pula sini pergi belajar Maulana tu pula. Tipu banyak dah. Dah berdekat dah kena tipu. Ditipu oleh Qarin. Tu Syekh Muhaddis di benua keling tu, banyak dia ada ni. Peratus banyak dia tu. Hai yang tu mengajar hadis tu. Semua penipu-penipu yang kena tipu oleh syaitan Qarin. Mari kita sini buat belajar dengan dia pula. Lepas belajar, balik mari buat perangai syaitan. Sombong, riak, ujub tu. Iblis punya perangai. Akhlak perangai. Dia tak dapat. Pasal apa? Pasal dia nak belajar tu. Dia tak peduli ni. Tetap dia ribat. Bila dia belajar dalam ribat tu betul.
Jadi begitulah yang dah bukit-bukit banyak kau boleh bilang lagi dah. Kita pun bila tengok gitu, takkan mereka ni pula sesat. Nah, buat ni takkan mereka maulana besar banyak-banyak, dia punya murid pun 10,000, 20,000. Jadi begitu. Jadi tuan-tuan yang bersihan, ini perkara yang hari-hari nak dengarkan. Cerita hari kiamat tu kena dengar hari-hari tu. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Cerita tentang hari kiamat tu kena dengar hari-hari, baru dia dapat yakin kepada yakin dengan akhirat. Nabi SAW hari-hari cerita akhirat ni hari-hari. Nabi SAW mengajar iman, Islam, ihsan dan sa'ah. Kita hari ni ada orang yang buat majlis macam tu. Orang mengaji hadis tu, mengaji hadis banyak-banyak tu, semua hadis di akhir muka akhir hadis dia panggil babul fitan, bab fitnah, kehidupan fitnah, harian zaman fitnah di zaman akhir. Yang itu tak baca, dia baca sekali lalu ya. Tak ada dia baca. Sekarang wasiat ni. Wasiat Nabi, wasiat Allah Nabi kepada sahabat-sahabat tadi. Wasiat kepada Ali, wasiat kepada Hurairah, Abu Bakar, kepada Umar. Wasiat. Tak baca. Kalau baca pun baca sekali lalu ya. Itu. Tak mengaji lah, baca tapi tak mengaji. Tak mengaji. Mengaji ni orang baca teliti tu, satu huruf tu boleh mengaji kan. Tengok pada makna dia, lepas tu tengok makna dia ada berapa lapis. Oh, kita mengaji. Rupanya makna dia 7 lapis. Betul. Kalau ingat baca Quran macam surah khabar ya, baca-baca tak gitu ya. Tak ada apa, tak ambil pas. Maka itu mana hati orang tu dah ditutup oleh qarin. Dah. Bila tak boleh kita nak ponder. Apabila tadabbarun al-Quran. Bila kita mula tak boleh duduk, tak pandai nak duduk nak dengar ayat, nak ponder, nak fikir dengan ayat tu, pada makna dia, mana kita ditutup oleh qarin. Suasana tadi, suasana kufur, nifaq dan syirik. Dia buat show cinta Rasul, dia buat berselawat di atas merdeka tu, itu dia cinta Rasul kan? Itu pemain Rasulullah SAW. Kalau ada ustaz yang kata gitu, itu betul, itu mana pengkhianat Rasul. Doktor dan profesor ni semua pengkhianat. Tak ada seorang pun yang jadi pengasih Rasul tak. Dia tengok dah lah. Dia tengok kot ada sikit kot. Oh tengok. Oh bukanlah. Tak bukan. Bila tengok wasaban tu dah dahsyat. Tengok yang kedua, oh bukan dia khianat Rasul. Berkhianat Rasul. Al-ulama ur-rasul, mana ur-rasul, malam yudakhilu sultan wa hubbud dunya. Ulama ni dia pemegang amanah Rasul selagi dia tak menghadiri, dia masuk dalam kerajaan. Ya. Lepas tu dia tak kenal lagi hubbud dunia. Bila dia masuk hubbud dunia, dia dah mengkhianat Allah dan Rasul. Dia jadi munafik lah orang itu. Ya. Jadi itu. Di cara yang nak keluar dari situ, tidak ada yang lain dibandingkan cara yang kita berjamaah. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Kerana satu jemaah yang berkumpul di rumah Allah Ta'ala, bukan jemaah yang berkumpul di Universiti Islam ke tidak, ataupun pondok moden ke, itu semua nama ya. Islam tak ada pun. Universiti Islam mana ada Islam? Ilmu Islam, ilmu tu dia sebut nama, dia namakan ilmu itu.
Itu dia panggil qaul zur. Ijtanibu qaul zur. Perintah Allah Ta'ala tu. Nak belajar ilmu Islam tu luar daripada belajar yang dalam masjid Nabi. Sunnah Nabi, surah Nabi tu. Tarikhah Nabi tu. Belajar di situ. Amal di situ, jihad di situ, hijrah di situ. Nak jadi hakim di situ, nak jadi mukminin di situ, nak jadi rijal Allah Ta'ala di situ. Rijal mana orang yang pangkat rijal ni, orang yang kutub, orang yang jadi kutub, jadi abdal, jadi autad, jadi umur, imam. Itu. Lain-lain tu dia tak turut, dia turut lain ni. Dan akademik. Akademik ni qarin dia. Tu syekh tu guru dia, penasihat dia adalah qarin. Benar-benar Allah Ta'ala tuan-tuan dah dapat. Saya kira kita yang dapat hadiah Allah Ta'ala ni boleh duduk, berkumpul, boleh bersama-sama untuk belajar. Kita belajar balik. Sebenarnya kita belajar balik. Hak pandai-pandai tu, bila kita masuk dalam jemaah ribat ni, baru dia kira belajar agama. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu. La. Qul amara rabbi bil qist. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Fariqan hada wa fariqan haqqim ad-dalalah. Yang pergi masjid pun tak kena setengah ada bab tunjuk, setengah cabut lagi kan. Masuk. Itulah peraturan hidayat. Siapa yang ikut yang itu, maka itulah orang yang bermujahadah. Mujahadah dengan ayat Allah Ta'ala. Baca satu ayat, amal satu ayat. Masuk masjid ataupun tempat ribat. Kita dah buat ni, kita ni duk belajar nak buat balik, nak tegak balik sunnah surah Nabi itu. Dan kita bertariqah. Tariqah ni wajib. Orang tak ada tariqah ni, orang tu dia akan masuk dalam ni lah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dan dusta dengan sunnah surah Nabi. Zikir tasbih pagi petang salawat Nabi itu sunnah dan sirah Nabi. Pelajari tadarrus kitab Allah. Madrasahkan ilmu hak pada ini di masjid, tempat ribat. Bukan masjid tu pakai baca duduk lepas lah dia bukan buat belajar sana dia panggil apa? Budayakan Quran. Budaya Quran. Jadi lepas mayang tu imam pun duduklah berderet 10-20 orang pegang rehat semua. Pakai duduk baca. Tu imam baca yang lain turut pun pakai terus. Ingat itu buat gitu. Memang boleh buat gitu sebab dia jahil dengan Quran. Dia tahu baca Quran ya, tapi makna dan amal tak tahu kan. Pelajaran dan pengajaran dan pelajaran segala hak, segala mau'izah. Dia tak tahu. Tak belajar yang itu. Ini jahat ulama. Ulama tak mengajar. Sebab ulama pun, siapa yang belajar tengok saya gini. Siapa yang belajar az-zariyati zarwan fal hamilati waqran? Tak ada orang belajar. Ini satu kurun main sebelah sini tak ada orang belajar. Tak ada satu baca terjemah tu boleh, tapi nak amal benda tu tak ada. Melainkan kita yang mula nak amal. Az-zariyati zarwan fal hamilati waqran. Wasama'idatul hubuk, itu tariqah. Kalau tidak yang itu, dia akan jadi ini. Innakum fi qawlin mukhtalif yufaku an kullu man ufid qatal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Tapi kenal anak tapi. Sebab dia banyak je. Akhirnya dia bercakap ilmu. Ilmu ni qaul innakum fi qawlin mukhtalif, mana kamu ni berada dalam ilmu yang berbelahan macam-macam ilmu. Dah ilmu Quran tu dia pecah-pecah, dia bagi nama ini nama tasawuf, ini nama fiqh, ini nama usuluddin syariah. Ini belajar nama dia ilmu wahyu.
Ni nama dia ilmu perbezaan agama. Macam-macam kan. Semua kalau qaul tak masuk ribat balik, tak masuk masjid balik, ribat situ, belajar situ, zakarah di situ, mengaji ayat di situ. Dah, semua kena kumpul balik situ. Yang pandai-pandai bacanya, mari baca balik. Yang lain jadi pendengar kan. Itulah khutbah Nabi SAW. La kharu fil aish illa li mustami'in wa'in wa alim natiqin annakum fi zamani hadana. Muli dalam zaman malapetaka, balaan wang qita. Waktu tu tak ada lain, tak ada kebaikan. Mengaji hal lain, tak ada kebaikan lagi lah. Sebab hak lain dia mendengar je itu semua pergi jahil, semua pergi hutama. Jadi tuan-tuan, kita dapat hanya anugerah Allah Ta'ala dan agunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita hingga kita dapat mencapai anugerah kepada kedudukan yang setinggi-tinggi dalam Islam. Majlis kita ni, tarikhah kita ni adalah setinggi-tinggi maqamat. Dan semulia-mulia kita jadi khairul ummah, semulia-mulia umat yang akhir zaman ni. Khairul ummah, kuntum khairul ummatin akhir zaman ni hanya orang yang tarikhah Ahmadiyah Muhammadiyah Tijaniyah. Tarikhah Jamaatul Muslimin wa imamahum. Kita lihat kepada saya itulah nikmat Allah Ta'ala yang sangat-sangat besar. Kita boleh, kalau tidak kita mana, berapa banyak manusia yang tak boleh dapat. Hal yang dapat tarikhah kita pun tak tahu tu rupanya ada 150 juta lah ni. Dia senyap-senyap lah kan. Kita ni dapat yang ni berapa lama? Dulu tabligh berapa puluh tahun, dulu 30 tahun dalam tabligh. Punya jauhnya. Dan memang orang benua kering ni susah nak dapat. Tapi ada juga. Tengoklah internet tu. Orang Pakistan bertengok ada juga. Ada beberapa orang-orang tadi. Belah India ada juga. Belah Malabar. Kalau belah Imam Hanafi, beberapa ulama Hanifiyah ni semua jadi Wahabi habis. Jadi Syiah jadi Wahabi. Dan puan ini memang tak dapat. Takkan dapat nikmat besar. Nikmat tarikhah Ahmadiyah Muhammadiyah takkan dapat. Nah. Jadi itu. Kita ni syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala tidak ada perkara yang lebih besar lagi. Walaupun kita dalam kepayahan kesusahan kepada semua, tapi kalau kita ni masih kekal dalam wazifah kita, dalam hailalah kita, kadang kita dah itu kebenaran anak bini kita pula boleh jaga wirid yang belajar Quran, belajar tu pun cukup dah, tak payah hal lain. Dan pegang yang itu adalah permata daripada Islam. Dah macam dalam Islam ni dia setengah macam batu tu, batu kapur, setengah batu ni, setengah ni semua batu kan, batu granit. Dah. Jadi itu. Ini bukan batu lagi, batu dah ubah jadi permata. Permata Islam kan. Jauhran ma'ani. Pada ma'ani, pada amalan adalah permata. Macam kita jemaah lah kita ni sebagai kapal. Dan Yasin disebut wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Saya disebut Allah Taala sebut tentang cerita Nabi Nuh kan. Tenggelam Nabi Nuh, mereka orang yang duduk atas kapal yang tenggelam. Begitu juga Allah Ta'ala akan jadi akhir zaman ni macam tu juga, bahawa manusia ni kena duduk atas kapal tu. Wa khalaqna lahum min mislihi. Kami dah buat dah bagi mereka itu kapal macam seumpama itu untuk mereka tunggang, iaitu kepada kita. Kapal tu mana? Safinah Muhammadiyah, Tariqah Muhammadiyah, Muhammadiyah itu adalah kapal. Siapa yang dua tarikat yang itu, maka dia selamat. Siapa yang tak sempat naik, tenggelam. Jadi kita ni dalam
Kita ada bina kapal. Kita bina jemaah tu macam mana bina kapal kita tu. Nah, kapal sama ya. Mana-mana pun kalau Tariqah Muhammadiyah ni, dia punya struktur kapal tu pun pekerja-pekerja kapal sama wirid. Halalah bersama, rentak bersama, zikir bagi petang bersama. Dan yang itu tak apa perkara yang dijadikan wirid dalam tu, cara wirid jamaah tadi, itu siapa yang dapat itu maka bahagialah orang itu. Orang itu bakal mendapat kemenangan yang besar. La'alakum tuflihun. Itulah maknanya. Ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wasilah lu. Carilah wasilah kan. Tuntut wasilah. Wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah. Tuntut oleh kamu yang diberi perkara yang diberi untuk akhirat, untuk kemenangan di akhirat. Cari akhirat dulu. Inilah akhirat. Dunia ni bayangnya. Kalau akhirat kita ada ni, kebaikan ahli masjid, amal-amal ni ada, dunia akan diberi. Dunia akan didatangkan kepada kita. Dia buka berkat langit bumi. Lah berkat langit bumi mana ada? Semua tutup. Rahmat mana ada? Majlis yang ustaz tu cakap, tuan-tuan yang rahmati Allah. Itu rahmat itu. Rahmat ni begitu je. Rahmat kasih. Itu semua tipu. Makar wal khadi'ah. Orang yang tak pelajari ayat Allah Ta'ala, ustaz dan syekh yang tak belajar ayat Allah, dia tak bercakap ikut pandu ayat Allah, dia adalah penipu. Makar wal khadi'ah. Nah, macam dalam parti itu, parti Islam, dia semua menipu. Dia menipu orang. Menipu memang dia menyesatkan orang itu. Yang paling jahat sekali dalam parti itu, kepala-kepala dia tu paling jahat. Sebab dia menipu. Dia sesat orang juta-juta orang. Nah, man saqulat mawazinuhu. Hari yang berlaku qari'an. Niat keluar mundi, pula tu, itu qari'an tu. Yawma yakunun nas kal farashil mabsud. Manusia keluar kan. Dah yang runtuh kepada kerajaan empire dia tunggu keruntuhan kan. Halak. Mana negeri yang tak ada kerja ini? Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi. Hasabna 'azaban shadida. Azabna 'azaban nufur. وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وهلكا rugidan binasa. Kerajaan-kerajaan yang lain pun kalau dia di atas fasik akan binasa sampai time dah binasa benar. Jadi itu. Siapa yang ada man saqulat mawazinuhu, siapa yang mempelajari amal dan beramal dengan amalan yang berat dalam timbangan, iaitu amalan kita Tariqah Ahmad dan Muhammad, Jamaatul Muslimin wa Imamahum, dan orang lain. Kalau yang lain Tariqah lain tu dah habis dah, dia punya tempoh habis dah. Dia kena masuk Tariqah yang Ahmadiyah, Muhammadiyah, Tijani. Ya, jadi kita belajar yang apa yang dalam amal, apa yang wirid. Kita pegang wirid dan amal dan dapat ijazah. Kita dapat ijazah, kita dapat sanad ijazah dan izin yang sah. Bayat. Itu besar. Kita boleh kecil-kecil pun kita bayat. Atas langit pada tanah atas bumi pada bayat. Kan? Itu yang besar sekali. Tak ada lebih pada nikmat besar pada itu lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan kita kekal dan adakan mazakarah. Mazakarah dalam lepas mayang itu, kita nak jadi YB tu. YB akhirat tu kena masuk majlis mazakarah tu. Lah oleh lah dia berbun nak jadi YB kan. Bukan main, sibuk dia siang malam. Kita YB itu tak kelapak dah, tak buluk. Orang kadang-kadang tak buluk. Itu je. Sebab kita duk belajar jadi YB akhirat.
Dah. Ahli akhirat, ahli al-ilm wal karam, ahli al-Quran wal mutahabin. Orang yang hamadun Allah, orang yang muji Allah setiap hal. Orang yang rijalun la tulhihim tijaratun walabul an ziklah. Mereka itu ahli yang berhormat Allah Ta'ala. Rijal. Nah, jadi itu. Siapa yang keluar graduate daripada situ, orang tu dipanggil rijal. Orang rijal inilah yang membuat kebaikan. Yang baca, kali mengajar, kali buat dakwah, kali buat apa, baru dia jadi kerja. Kalau tak ada sifat rijal ni lagi, dia pergi dakwah. Dakwah tu pergi dakwah Jahannam. Dah, macam dakwah dalam tabligh kan. Semua lah, semua ada jadi pendakwah Jahannam semua. Mudah-mudahan kita selamat daripada situ. Pujian Allah, pujian kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rahmat besar kepada kita. Rahmatin azimah. Kita ni dapat rahmatin azimah khasah. Jadi itu. Dan Allah Ta'ala bagi rahmat kita insyaAllah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu al-ghafurur rahim. Fastaghfirullah. Subhanallah bihamdihi. Terima kasih.